Sampai hari ini tak ada jawapan yang tepat kenapa tak ada air. Yang satu tangki cuma air itu kan, sudah 20 tahun tak tambah kan. Itulah masalahnya. Sekiranya berdiri mandat menang di kawasan ini, kita boleh selesaikan masalah ini. Kerana apapun susah, tidak kira di mana kawasan, di dalam kawasan daerah Sandakan ini, susah Cina, susah Melayu, susah Bugis, Suluk semua, ceritanya susah, sama juga. Bukan susah Islam, susah Buddha, susah Kristen, ceritanya susah juga. Jadi kita berdoa bersama-sama dengan kesepakatan, dengan perpaduan yang kita tunjukkan kepada masyarakat terhadap calon kita ini adalah calon yang tepat untuk mewakili DUN sebagai wakil rakyat di kawasan ini. Semua ketua-ketua cawangan di Bares yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita, dapat bersemuka. Saya cuma nak kata, calon yang kita tonjolkan hari ini adalah anak watan Karamunting. Seorang yang bukan dari Melaya, seorang yang dilahirkan di sini, dibesarkan di sini. Jadi beliaulah seorang yang dikatakan anak jati. Beliau juga arif tentang apa yang perlu direncanakan untuk kebaikan orang-orang di sini. Kita sama-sama menyumbang. Yang penting saya nak Chim Kin Hiong, rakan saya, sahabat karib saya, satu hari jadi YB. YB bukan untuk dia belagak, tetapi dia ini orang yang mewakili kawasan DUN Karamunting. Beliaulah bersuara sebagai juru cakap rakyat, seorang yang lantang akan kedengaran suara-suaranya di dalam Dewan.